Hak ni apa ni? Dia tulis apakah hukum jual pakaian? Oh, nak baca tak boleh saat ni. Apakah hukum jual pakaian yang ada padanya pada pakaian tu dia tulis ada salib. Nah, salib ni bukan tulis, dia tulis lagu ni. Dia tulis sad lam ya ba. Salib. Ada padanya salib. Serta kelimah-kelimah mengajak bertuhan dengannya. Apa dia salib? Ada lagi? Ni lama hak Kristian, orang Nasara. Tu salib. Asal salib ni apa? Asal makna di ikat geger dia panggil. Ambil kayu cacah, lepas tu buat gadah situ, ambil orang ikat situ, bekah situ, tangan bekah di hak gadah. Asalnya kayu salib tu kayu yang dibuat bekahkan ikat Nabi Isa, kata mereka itu. Ada pun kita orang mukmin, Nabi Isa mati ke hidup? Masih hidup. Pahak kata kena bunuh, bukan, walakin syubbihalahum. Jadi tak kala Yahudi dia timbul hasad deki ke Isa, cari jalan nak bunuh Isa, Isa lari, pitah mak buat dia, Isa lari masuk gua. Bila masuk gua dia likung. Pada adat tak boleh nak kira Isa matilah pada adat. Bila likung naklah mana ni? Dia hantar dua orang. Masuk seorang pintu ni, masuk lalu seorang. Masuk pergi cari Isa dalam. Masuk pergi duk cari. Allah Ta'ala mengizinkan pada Isa dengan perintah pada malaikat, mari ambil Isa. Mau ambil Isa pergi jumpa dengan ibu, bermohon dengan ibu, diangkat ke langit. Maka dua ni dak cari-cari temu dalam gua dua tu muka gelap. Allah Ta'ala beri tasbih. Ni sebahak tasbih ni panggil ni. Mana? Gi nampak supaya Isa. Ni apa supaya tu ni? Ayat mutasabihah ni. Nah itu kan? Nampak supaya Isa. Ni kata Isa nak terdak kawan nampak bunuh. Dah muka takut lari kan ni bunuh. Mati. Bila mati tu baik mari. Suka Isa mati dah. Mana gitu. Bila sudah mati, bila mati, mana kawan kita seorang lagi? Dia ke mana seorang lagi? Kalau itu kena koning. Ada tengok muka supaya Isa dah. Tapi tengok tubuh pun bukan Isa. Tengok muka supaya Isa. Allah Ta'ala sengaja jadi sebahak. Ia disemabur lah kat kapau. Kesama orang sama sendiri bunuh. Itu dia. Lepas tu diregalkan. Orang Nasara mengunyung-unyungkan tu tak atas selisih sama demo lah. Nasara dia pun pecah sampai 70. 72 gulungan kan. Ada pergi anak, ada pergi macam-macam Tuhan, ada perginya 3, macam-macam kan tu. Maka hak tu dah tepat regal dia. Maka bila tak ada orang pun kayu regal tu masih jadikan lambang. Sebab tu bagi orang Nasara, baju dia pun dia pakai lambang tu. Kalau dia pakai sini apa dia pakai lambang tu. Dia baju dia apa bunga pakai gantung. Tu lambang dia. Tu dia. Kemudian jadilah hak kita orang Islam ni tertanya-tanya mengenai dengan pakaian yang ada padanya salib. Serta kelimah-kelimah mengajak bertuhan dengannya. Lagu mana hak ni tak tahu ni kelimah. Sebab di baju ada kelimah. Apa dia? Dia tulis. Apa kata dia? Tak tahu juga. Tulis huruf rekah dah. Lepas tu kena tanya orang pandai lah ni. Ni rumusan daripada apa ni? Jadi kalau balas tu adakah kita pas kita beli tu beli nak buat apa? Beli nak jual gitu lah itu orang menega ni dah. Nak kelabur sudah dah kira dah.
lebih baiklah sebagai kata untuk kita nak menjagakan kehormatan kita ini nak tak usah terlibatlah. Gitu yalah sebagai dinasihatkan. Sebagai dinasihatkan gitu yalah. Nah. Dalam baju guni tengok-tengok ada. Tengok-tengok ada. Apa tu? Pak kita pun nak jual lah. Hati tengok ni cara main. Oi banyak caranya. Nah, kita beli baju guni nak beli hak ni tapi didapati ada yang tu. Seeloknya kita mengelakkanlah daripada tu. Tu dia. Oh tu tak apa kita lalu supaya kita nak masuk pintu gerbang tempat kita di atas nak ada patung kan. Tak kira kita nak rukah nak kat atas. Kau lalu ada masalah apa? Begini rupanya. Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam masa dia duduk di Mekah belum pada hijrah 13 tahun dah jadi nabi rasul. Masa tu patung masih penuh pada keliling Kaabah. 360. Payah duk tawaf duk semaya dah hadap kepada Kaabah, sembah Allah hadapkan Kaabah. Walaupun patung tu hal lain. Duk pergi di tempat Mas'a tu, pala Bukit Sofa satu. Pala Marwah satu. Hingga siapa sahabat tu nak tawaf nak segar nak turun ayat innas safa wal marwata min sya'airillah. Mun berjalan mengikut bagaimana ibadat manasikil haji wal umrah. Hak nu cara dia, duduk cara dia. Moga tu tak ada kuasa apa lagi duk gitu. 13 tahun. Bila dia hijrah, duk 6 tahun. Rekah cerita tahun yang ke-7. Kelik main Mekah buat umrah. Masa buat umrah, patung duk penuh itu. Duk keliling, patung duk penuh meladuk dia tu. Sebab tu hukum Islam kita harus kita semaya dalam gereja dan di tempat-tempat mana semua orang kafir. Harus kita semaya sembah Allah. Tapi di tempat tu. Nah, pak kita nampak duk sujud hadap kita dak sembah dia. Sebab kalau tak ada apa-apa, elok je tak sah lah. Semaya dah di luar tapi hujan kita lebat tak ada nak buat mana. Lagi masuk lah tu. Pas minta izin dengan tuan, aku nak semaya sikit dah tak apa semaya situ. Dah kau lain tak lagi dah. Allahu akbar. Tengok. Allahu akbar. Tu. Coba dia rokok sujud. Duk rokok siapa weh? Rokok Allah. Sujud siapa? Sujud Allah. Mari dia tak tahu. Dia ni kafir lah murtad. Kau dulu tanya aku dulu. Dia ada buat hukum sekat mung gitu. Nah itu tak. Kan Islam luah kan. Wajilat liyal ardu masjidan. Semua tahu muka bumi dijadi ke tempat sujud belaka. Kan. Apa ada pula dah sejadah? Gapo? Ada apa di sejadah? Oh, dah beli hak solid tu. Tak itu kan? Mana kita bukan ada sujud ke dia. Jadi ala kuliah jangan ada dalam benda-benda terlibat gitu. Bahkan ngaji bab sejadah tu sendiri hanya harus je sujud atas sejadah dah hafaran itu. Pada asal dia semaya tak ada hafaran. Dengan siapa setengah sahabat mesti panah Allah, panah dahi. Itu yang menyebabkan timbul hitam-hitam dahi duk sujud atas tanah ya panah. Tak itu kan? Lepas tu boleh ke tak kita nak semaya tahaparan? Boleh. Gitu. Boleh. Boleh tu kita ada semaya tahaparan. Lepas tu haparan ulama bincang pula apa kata kalau haparan tak ada warna-warni apa dia hias-hiasan. Jika tak melalai tak ada apa. Kalau melalai tak boleh, tak elok lah. Bukan tak boleh mana tak sah tu tidak. Apalagi ada pula lama solid gitu. Apa dia beliau solidnya? Ada pula sejadah solid. Itulah pendek atas tu pandai-pandai lah. Pandai-pandai lah. Kita ya.